Okey, sambung dari part 1 tadi. Tadi kita dah tengok 3 peraturan hidup yang buat duit kau hilang sebelum sempat bernafas. Sekarang kita masuk 4 lagi dan yang ni lebih bahaya sebab nampak berniat baik tapi sebenarnya sabotaj diri. Peraturan nombor 4. Jadi bank tak rasmi untuk kawan dan keluarga. Pakcik pernah bagi adik pinjam RM1,000. 2 minggu je bang, katanya. 2 tahun dah dia senyap terus. Kalau kau terus bagi pinjam duit yang kau sendiri tak mampu hilang, lama-lama kau hilang kawan, hilang duit, hilang sabar. Peraturan nombor 5, anti ilmu, proteka. Nak melabur tapi malas baca, ikut trend. Kawan kata okey, kau tak akan bina kekayaan atas nasihat TikTok 10 saat tanpa semak fakta. Orang miskin suka shortcut. Orang kaya sabar belajar. Peraturan nombor 11, tak kisah pasal hutang, asalkan dapat barang. Beli kereta, pakai loan 9 tahun. Ambil personal loan sebab nak kahwin besar-besaran. Masalahnya 2 jam majlis dah habis. Tapi hutang tinggal 7 tahun lagi. Peraturan nombor 7, hidup tanpa pelan, tak tahu bajet bulanan, tak tahu ke mana duit pergi. Kalau ditanya kau nak capai apa dalam 5 tahun, terus blur. Hidup ni macam waste. Kalau tak tahu destinasi, kau akan berpusing-pusing kat tempat sama. Tapi pakcik tak nak kau berhenti kat sini. Dalam part 3 nanti, pakcik nak kongsi macam mana nak reverse semua peraturan ni, supaya kau tak jadi mangsa gaji bocor selamanya. Bersambung di bahagian 3.